macam sedap je. Ada tester tak? Tuan dan puan, saya nak bagi satu case study. Pernah tak di office kita ataupun orang, kita puasa bulan 2 kan? Kita puasa bulan 2. So, selalunya bulan 2 ataupun bulan 1 orang dah start jual kuih raya dah. Ada certain orang, dia beli kuih raya ni sebab presentation. Ya Allah, cantiknya. Akak belilah setebalang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab cantik tu, sebab presentation tu. So, itu kita boleh agak, itu kita boleh teka dia adalah orang visual. Ada orang yang, sedap tak? Siapa yang pernah beli Dia cakap apa? So, apa dia tuan-tuan? Orang-orangnya, dia suka dengar cerita, dia suka dengar orang punya cerita. So, mereka adalah orang-orang auditory. Sama juga macam sedap je. Ada tester tak? Dia nak rasa. So, kita pun nak mempengaruhi dia, kita bagi dia rasa. Ataupun, kau ni beli dekat kedai mana ada cop halal tak ni? Ada cop sirim tak ni kan? Nah, dia nak proof, dia nak bukti tu. So, mereka ni adalah orang-orang digital. Kejap, kalau anda nak tahu cara nak baca orang, karakter orang dalam masa yang singkat dan akhirnya dapat mempengaruhi mereka, anda wajib join ke How to Read People and Influence Them.